Bersatu kali untuk semua, bersatu kali untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa khabar cucu-cucu atuk sekalian? Alhamdulillah. Lagi-lagi atuk. Tak apalah. Atuk bukan cerita yang bukan-bukan. Atuk kan cerita yang baik-baik. Hari ni atuk nak cerita tentang ayahanda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa tahu nama ayahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Pandai, Abdullah bin Abdul Muttalib. Siapa pula tahu nama ibunda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ceteka. Pandai, Aminah binti Amru. Ikut atuk. Aminah binti Amru. Apa ceritanya Abdullah bin Abdul Muttalib ni? Ingat tak cucu-cucu atuk dulu atuk pernah cerita, Abdul Muttalib ni kan bila dia jumpa dengan telaga Zamzam, semua orang nak. Sebab kat padang pasir mana ada air. Bila dah jumpa telaga Zamzam, semua orang nak. Jadi Abdul Muttalib ni dia rasa risau sangat. Jadi dia bernazarlah pada Allah, kalau dia dapat anak yang ramai, dia nak sembelih salah seorang daripadanya. Dan memang ditakdirkan Tuhan, dia dapat anak yang ramai. Jadi bila dah dapat anak yang ramai, Abdul Muttalib pun mahu melunaskan nazarnya. Maka dia panggillah anak-anaknya, iaitu pakcik-pakcik Nabi SAW, termasuk ayahanda Nabi SAW. Dicaburlah undi. Cabut-cabut undi kena siapa? Kena ayahanda Nabi, iaitu Abdullah bin Abdul Muttalib. Bila dicabut undi kena nama Abdullah, ayahandanya Nabi SAW, maka Abdul Muttalib pun bawalah Abdullah ke kawasan Kaabah untuk disembelihnya. Dan cerita ini sampai kepada seluruh penduduk Mekah. Dan penduduk Mekah tak setuju. Kenapa? Kerana Abdullah merupakan anak Abdul Muttalib yang paling sopan, paling baik. Mana taknya kan ayahanda Nabi. Jadi dipujuk, janganlah sembelih. Abdul Muttalib bingung nak buat macam mana. Kata orang-orang Mekah, gantilah dengan unta. Maka digantikan dengan 100 ekor unta. Sebab itu Nabi pernah bersabda, aku adalah anak kepada 2 orang yang mau disembelih. Siapa mereka itu? Pertama ayahandanya, iaitu Abdullah bin Abdul Muttalib, dan kedua adalah moyangnya, iaitu Nabi Ismail bin Ibrahim alaihimassalam. Cerita Abdullah bin Abdul Muttalib berakhir ketika beliau berusia 25 tahun. Masa itu Abdul Muttalib mengutus beliau ke satu tempat nama dia Darnabirah Al-Ja'di yang terletak di kota Madinah atas urusan perniagaan. Ditakdirkan Tuhan, ayahanda Nabi iaitu Abdullah bin Abdul Muttalib jatuh sakit lalu wafat di sana dan dikebumikan di perkuburan Baqi'. Dan pada waktu itu Nabi baru berusia 2 bulan dalam kandungan perut ibunya. Kesian Nabi kesayangan kita tidak sempat berjumpa dengan ayahanda baginda sallallahu alaihi wasallam. Atuk kan suka ingat-ingatkan. Daripada cerita tadi, kita belajar satu benda. Kita ni sebagai orang Islam, mestilah hormat orang tua-tua kita. Tengok Nabi tak sempat jumpa ayah dia. Kita ni masih ada ayah, masih ada ibu. Hargai. Dan menghargai ibu dan ayah bukan hanya sekadar ketika mereka hidup. Mereka dah mati pun kita kena hargai juga. Dan orang tua-tua tidak semestinya ibu dan ayah. Semua orang tua-tua lah kita hormat. Macam atuk ni kan, atuk dah tua. Kenalah bantu atuk, hormat atuk. Jangan lupa subscribe.